rasa ibu bapa main peranan yang sangat penting untuk kempen ni, menggalakkan kempen ni, sebab kadang-kadang kan mereka senang untuk expose to social media, especially TikTok, YouTube semua. So ibu bapa mesti menjalankan peranan mereka dengan menjaga like what you supposed to see and what you not supposed to see, and then of course kena menggalakkan like education and also reading and all. Maybe kalau nak bagi anak-anak untuk tengok phone, untuk main app semua, TikTok semua, kena ada masalah, and also ibu bapa untuk supervise. Pandangan saya ni satu merupakan inisiatif yang baiklah daripada pihak kerajaan, di mana seperti yang kita sedia maklum, pada masa sekarang banyaklah kita tengok berlaku isu ataupun masalah lah berkaitan dengan internet ni kan, seperti scammer, kejadian buli cyber dan sebagainya lah. Jadi kita sebagai pengguna ataupun rakyat, kita seharusnya menyokong lah usaha baik daripada pihak kerajaan, dan kita harapkan usaha ini diteruskan lah pada masa-masa hadapan, agar isu-isu scammer dan buli dan sebagainya dapat kita bentras dan dapat kita atasi. Saya setujulah, because nowadays after my generation, it will be very helpful for them. So it's good for us lah. Terima kasih kepada kerajaan Madani untuk menjalankan kempen yang ini.